Hai semua, selamat datang ke channel kami. Pernah tak anda terfikir macam mana snack kegemaran anda dihasilkan? Atau bagaimana makanan dalam tin boleh tahan begitu lama tanpa rosak? Kalau anda seorang yang suka makan dan pada masa yang sama penuh dengan rasa ingin tahu tentang sains di sebalik makanan, mungkin diploma teknologi makanan adalah jawapan yang anda cari. Hari ini, kita akan kupas tuntas tentang program menarik ini, khusus di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail atau lebih dikenali sebagai PSN. Jadi, apa sebenarnya yang anda akan belajar dalam Diploma Teknologi Makanan ni? Program ini bukan sekadar belajar memasak, ia jauh lebih mendalam. Anda akan didedahkan kepada keseluruhan rantaian proses makanan dari bahan mentah sampailah ia sedia untuk dimakan. Anda akan belajar subjek-subjek teras seperti kimia makanan untuk faham komposisi dan tindak balas dalam makanan. Ada juga mikrobiologi makanan di mana anda akan jadi detektif yang menyiasat kuman baik dan jahat dalam makanan kita. Paling penting, anda akan belajar tentang pemprosesan dan pengawetan makanan, iaitu teknik-teknik untuk menghasilkan produk seperti jam, soset, biskut dan banyak lagi. Selain itu, program di PSN juga menekankan aspek jaminan kualiti dan keselamatan makanan. Inilah bahagian kritikal di mana anda belajar untuk pastikan setiap produk yang keluar dari kilang adalah selamat, berkualiti dan mematuhi piawaian seperti HACCP dan IN. Bayangkan, anda adalah wira di sebalik tabir yang memastikan semua orang dapat menikmati makanan tanpa was-was. Yang seronoknya, pembelajaran di sini sangat praktikal. Anda bukan hanya duduk di dalam dewan kuliah. Anda akan banyak menghabiskan masa di makmal pemprosesan makanan, makmal kimia dan makmal mikrobiologi yang serba lengkap. Anda akan buat sendiri produk, uji sendiri kualitinya. Pengalaman hands-on inilah yang sangat berharga. Sekarang, mari kita bercakap tentang peluang kerjaya. Ini soalan paling popular, kan? Lepasan Diploma Teknologi Makanan sangat diperlukan dalam industri. Anda boleh bekerja sebagai juruteknik makanan atau penolong pegawai teknologi makanan di kilang-kilang besar seperti Nestle, Egg, N atau Ujinomoto. Tugas anda mungkin melibatkan kawalan kualiti, pembangunan produk baru R&D atau menyelia barisan pengeluaran. Anda juga boleh menceburi bidang keusahawanan dan membina jenama makanan anda sendiri. Dengan ilmu yang ada, anda tahu cara menghasilkan produk yang berkualiti dan tahan lama. Selain itu, anda juga layak berkhidmat di sektor kerajaan, contohnya di Jabatan Kesihatan atau Jabatan Pertanian sebagai penolong pegawai yang menjalankan pemeriksaan dan penguatkuasaan. Peluangnya sangat luas. Kenapa anda patut pilih PSN? Pertama, politeknik ini mempunyai reputasi yang kukuh dalam bidang teknikal dan vokasional. Pensyarahnya pula bukan calang-calang, ramai yang berpengalaman luas dalam industri makanan. Mereka tahu apa yang industri perlukan. Kedua, kemudahan di PSN sangat lengkap untuk menyokong pembelajaran anda dari makmal moden hinggalah ke bengkel pemprosesan. Ketiga, iuran pengajian di politeknik sangat berpatutan menjadikannya pilihan bijak untuk mendapatkan pendidikan berkualiti tanpa beban kewangan yang tinggi. Suasana kampus yang kondusif di Pagoh, Johor juga merupakan satu bonus. Anda akan belajar dalam persekitaran yang tenang dan fokus. Jadi, jika anda nampak masa depan anda dalam industri makanan yang sentiasa berkembang pesat ini, jangan tunggu lagi. Diploma Teknologi Makanan di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail adalah langkah pertama yang hebat untuk merealisasikan impian anda. Anda bukan sahaja akan belajar tentang sains makanan, tetapi anda juga akan dilengkapi dengan kemahiran praktikal yang menjadikan anda rebutan majikan. Terima kasih kerana menonton video kami sampai habis. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan pencerahan kepada anda semua, terutamanya adik-adik lepasan SPM yang sedang mencari arah tuju. Kalau ada sebarang soalan, jangan segan-segan untuk tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share video ini dan subscribe channel kami untuk lebih banyak info menarik. Jumpa lagi dalam video seterusnya.